Hana. Hana, bangun. Adik. Adik, alung kat sini ni. Adik kuat. Allah. Alung kat sini. Ha? Sabar lagi. Adik. Allah, kencing. Alah, Ami kencing lagi. Busuklah tempat tidur ni nanti. Umi bawa pergi. Umi, tak apa. Alung bawa. Boleh? Boleh. Tak apa, Umi. Tak apa. 1, 2, 3. Bismillah. Sikit ni. Jom. Dah. Hana, ikut bangun. Umi nak lipat ni. Dah. Main kat sini. Bagi. Tak. Minum air. Minum air. Enggak. Enggak. Hana, Puan. Dah, cepat. Siap-siap. Ambil beg, ambil buku semua. Dah lambat ni nak pergi sekolah. Makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak Jah. Makan. Makan. Alung suapkan. Mak dah pergi kerja ke, weh? Dah pergi dah tadi. Mak Jah tak sihat ke? Kalau tak sihat, Awi tak pergi sekolah hari ni. Allah. Majah ni batuk sikit je. Tak ada apa-apa pun. Kalau setakat nak tengok Yana ni, Majah mampu lagi. Awi kan anak STPM. Takkanlah Awi asyik nak ponting je. Mak Jah, terima kasih tau. Selalu tolong kami. Nabi pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah di hari kiamat, kenalah buat baik dengan jiran. Hari ni Mak Jah buat baik dengan Awi. Esok Awi lah buat baik dengan Mak Jah. Kan ada berjiran macam tu. Dah, pergilah cepat. Nanti lambat pula nak hantar budak-budak ni. Hana, Wan, jom. Mak Jah tolong. Salam Mak Jah. Bye. Pergi dulu ya. Mak Jah. Ya. Ini. Hai. Assalamualaikum, Mak Jah. Waalaikumsalam. Ya. Abang pergi sekolah. Macam mana? Dah masuk ke payment projek hari tu? Awak ni cuba buat sabar sikit boleh tak? Takkan nak minta gelang lagi? Alah, apa salahnya? Duit suami kan duit isteri juga. Ya, saya tahu. Tapi duit projek tak masuk lagi. Awak ni sabar sikit boleh tak? Yelah, sabar. Jangan sampai saya tahu duit tu melayang kat tempat lain. Melayang ke mana? Mana lagi? Tu, rumah janda abang awak. Sairah, saya tolong pun sebabkan anak-anak saudara saya tahu. Bukan sebab Kak Ngah. Yana tu, dahlah sakit masalah jantung dia tu makin hari makin teruk. Doktor dah cakap kena bedah. Nak bedah buat apa Budak tu kan dah memang cacat. Lepas tu sakit jantung pula. Macam sakitlah budak tu. Abang ingat, kalau penyakit jantung dia tu sembuh, dia boleh hidup normal ke?
Tak payahlah. Tak guna pun nak panjangkan nyawa dia. Hidup cacat juga. Diorang tu kan darah daging saya. Saya ni makin tua tau. Esok kalau saya sakit, diorang juga nak diharapkan tau. Salah tu. Salah sangat. Kalau abang sakit, saya yang susah. Saya yang kena jaga abang. Anak kita kat universiti tu pun susah. Diorang buat tak tahu je. Abang tak ingat ke? Ayah kandung diorang pun lari ikut perempuan seberang. Tak bertanggungjawab. Takkan tiba-tiba abang nak jadi pak sanggup pula. Nak tolong bela anak-anak dia pula ke? Bukanlah saya nak tanggung 100%. Kak Ngah tu kan kerja. Tahulah dia besarkan anak-anak dia. Cuma duit operation Yana tu... Abang dengar sini elok-elok ya. Diorang tu nak gunakan abang je. Diberi betis, nanti diorang berkendakkan peha. Tak percaya? Tak apalah kau tak percaya. Tunggulah nanti. Macam-macam orang minta. Wih! Hai kau ni, terkejar-kejar kan apa? Jom lah lepak warung kejap. Petang ni boleh main bola. Tak apalah, aku nak kena ambil adik-adik aku. Mak Jah pun tak sihat sangat pagi tadi. Kesian dia seorang dengan Yana. Alah kau ni, asyik-asyik tak boleh. Okeylah kalau macam tu, biarlah aku hantar kau. Cepat sikit. Tak apa, kau kena lepak warung. Nanti kan bising pula yang lain. Apa? Biarlah orang tunggu. Bukan menjanggut pun. Lagipun sekolah adik kau depan tu je kan? Ha? Jomlah. Jom. Kau ni. Asyik-asyik tak boleh. Girak aku. Kan jauh pun. Hai Kak Som, makan nasi kicap telur goreng je ke? Si. Tak payahlah kedekut sangat. Kita ni kan baru gaji kan. Takkanlah seketul ayam tak mampu. Kata overtime kan. Betul tak? Sekurang-kurangnya akak merasa juga makan nasi kosong dengan telur, ada kicap. Ada orang tu langsung tak merasa. Alhamdulillah, ini rezeki akak dengan anak-anak. Yelah. Simpan je lah duit tu Kak Som. Simpan, kepuk-kepuk. Untung-untung esok-esok bolehlah masuk dalam lubang kumpul sekali kan. Dak tu ayam ni. Makan. Bismillah. Makan. Makan telur. Sana. Kereta siapa ni? Assalamualaikum. Pak Su lah, Pak Su. Salam. Pak Su datang. Pak Su datang. Jom. Wow, Pak Su, bila tukar kereta ni? Cantik ya? Cantik ni kereta Pak Su. Kan, cantik kan? Nak pergi tengok kereta Pak Su ke? Nak. Jom. Eh. Cantik. Aku pergi. Tak adalah, baru lagi. Maksud korang lah kecoh nak kereta baru. Maksud cakap dia malu nak kereta buruk tu. Alhamdulillah lah tu rezeki Pak Su. Jangan main nak kereta Pak Su rosak nanti. Biarlah budak-budak.
Umi korang mana? Umi kerja ada OT balik petang. Oh, kerja. Tak adalah sebab Pak Su ingat nak bawa korang pergi makan hari ni. Lepas tu pergi jalan-jalan kat pekan. Ajak Yana sekali. Betul ke ni Pak Su? Iya. Ikuat. Hana. Pak Su. Sini, jap. Pak Su nak bawa korang pergi pekan. Nak. Dia orang pun nak. Betul. Dah lah. Wi pergi bawa budak naik atas, tukar baju. Bawa Yana, gerak terus. Okey? Siapa lambat kena tinggal. Cepat. Jangan berlari. Nanti. Nanti Alung belikan. Ni mahal kurang kerawang ni. Yana, jangan buat perangai macam ni. Rosak baju. Yana. Adik, kamu gebuk. Dengar cakap Yana. Rosak baju ni nanti. Pak Su, boleh tak belikan kakak baju tu? Kesian dia Pak Su. Bolehlah Pak Su, bolehlah. Bolehlah Pak Su, bolehlah. Please. Abang dengar sini elok-elok ya. Diorang tu nak gunakan abang je. Diberi betis, nanti diorang berkendakkan peha. Tak percaya? Tak apa. Tengoklah nanti. Macam-macam diorang minta. Bolehlah Pak Su, bolehlah. Anak. Ketika cintamu menyentuh seluruh kalbu, perutnya terasa terkunci benci padamu. Oh, mengapa terjadi semua ini? Di mana perginya janji kita? Namamu di hatiku yang sunyi dan pilu untuk aku. Di lebaran ini ku bersujud pada Ilahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang ni ke mana? Kenapa lambat sangat balik? Saya bawa anak-anak abang pergi makan. Lepas tu jalan-jalan pekan kejap. Kenapa? Abang ni kenapa ya? Abang lupa ya apa saya cakap? Bukan tanggungjawab abang nak bela diorang seko-seko. Saya belanja makan je lah. Makan ke, pakai ke, bukan tanggungjawab abang lah. Saya tanggungjawab abang. Anak kita Marisa, tanggungjawab abang. Bukan diorang. Tak dengar ke apa saya cakap ni? Abang tak dengar ke apa saya cakap? Tapi kan, betul juga apa awak cakap tu. Saya dah nampak tau. Kita bagi sikit, mulalah dia minta lebih. Nampak pun abang. Saya ni bukan apa. Saya sayang dengan abang. Saya tak suka ambil kesempatan. Tengoklah lepas ni, mesti dia nak minta duit untuk operasi Yana pula. Percayalah cakap saya. Bukan sebab saya dengki tau. Tapi diorang ni macam parasit. Miskin bersebab. Malas usaha. Saya tak rasalah Kak Ngah tu malas usaha. Cuma... abang, jangan tak tahu. Orang macam ni lah yang pandai bermuka-muka. Nak ambil kesempatan. Cuba kalau abang ni susah.
Abang fikir, diorang nak ke rapat-rapat? Manja-manja, berpaksu-paksu. Lambat lagi. Umi, Dah berapa kali Umi cakap, ha? Alung tak kasihan ke Umi ke? Alung tahu kan Mak Su tak suka Pak Su datang sini. apa salahnya Umi? Pak Su tu kan adik kandung Abah. Kalau bukan dia yang tolong kita, siapa lagi? Umi tak pernah ajar anak-anak Umi meminta-minta, Long. Susah macam mana pun kita usahalah sendiri. Umi, Alung tak pernah minta apa-apa pun dengan Pak Su. Pak Su yang datang, dia yang bawa adik-adik keluar. Takkan Alung nak tolak? Ya, Alung kena tolak. Alung kena tolak. Kalau Mak Su tahu, Mak Su marah, Mak Su tak redha, susah kita, Long. Siapa lagi yang kita ada? Siapa lagi kita boleh harap kalau bukan Pak Su? Kan doktor dah cakap, Yana tu kena dibedah. Umi lupa ke? Kalau kita tak makan sebulan pun, duit kita tak cukup lah, Umi. Pak Su tu lebih daripada mampu, tahu tak? Takkan tak boleh tolong anak saudara dia. Long. Alung muda lagi, Long. Alung tak faham apa yang Mak Su fikir. Tolonglah dengar cakap Umi, Long. Umi tahu tak? Alung rasa Umi yang nak buang keluarga. Pak Su tak fikir macam tu pun. Umi selalu ajar Alung jangan buruk sangka. Tapi Umi yang buruk sangka kat Alung dekat Pak Su dengan Mak Su. Long. Umi tak buruk sangka, Long. Umi lagi kenal dia orang siapa. Sekarang ni kalau jadi apa-apa pada Yana, Umi yang salah. Umi yang ego. Umi tak nak minta tolong Pak Su. Long. Along. Berapa round nak makan, Dek? Tak kenyang-kenyang? Kenapa, Long? Boleh jing apa, ha? Lama. Along, Umi tinggal bekal. Biarlah dia. Dah. Alung masuk. Tapi kesian Umi. Mesti dia tak makan. Belum bulan puasa dah kena puasa. Kesian Umi. Oi. Jom. Aku hantar kau pergi sekolah. Tak apa, aku nak pergi hantar bekal kat Umi dulu. Umi tertinggal. Jomlah naik aku. Aku jalan kaki je. Jauh lah. Tak apa, kita hantar bekal ni kat Umi dulu, pasal aku hantar aku pergi sekolah. Ha. Jom. Mak kau selalu tunggu sini ya? Itu bukan anak Kak Song ke? Anak sulung dia kan? Dia hantar bekal makan aku tu. Kenapa tak suruh laki dia pula yang hantar? Laki dia mana ada dah. Laki dia ada bini baru, dah kahwin baru dah. Mana nak sibuk pasal keluarga. Tak heran lah diorang tu. Ha. Ya ke? Iya. Kau ada masalah apa dengan mak aku? Ahmad Syazil bin Junaidi? Along! Kalau Umi dah pesan jangan layan orang-orang macam tu, buat apa nak menyusahkan diri? Sebab Umi lemah macam ni lah, orang pandang hina keluarga kita. Umi tahu tak? Jom. Okey tak? Mari, Pakcik.
Allah, apa lagi ni? Dek! Kau kenapa jatuhkan ni? Ini je kita ada, tahu tak? Kau jatuhkan benda ni kenapa? Kalau rosak kau ni macam mana? Ha? Apa masalah hidup kau ni? Ha? Apa masalah hidup kau ni? Dah! Hello. Apa ni, Long? Adik kau dah tak apa-apa pun. Badan dia besar otak. Fikir dia budak-budak. Apalah malang nasib aku ni dapat adik cacat macam kau. Hari-hari kau susahkan hidup aku. Apa lagi? Ha? Aku penat, tahu tak? Allahu Akbar. Ya Allah. Ikuan anak kemas. Kemas masuk cepat. Manalah si Alung ni pergi. Alung. Allah, Umi risaulah Alung. Kau tak pernah boleh lewat macam ni. Umi. Alung. Umi, Alung minta maaf. Alung salah. Alung tahu tak? Alung ikutkan panah hati Alung je. Alung tak fikir perasaan Umi. Alung tak fikir perasaan adik. Alung minta maaf, Umi. Umi rayu dengan Alung. Tolonglah. Buang baran Alung demi adik-adik. Tolong Alung. Lu sudah satu Ramadan. Alung bawa adik-adik pergi terawih boleh kan? Boleh, Umi. Boleh. Dah. Pergi masuk lagi. Masuk. Kenapa lah, Umi? Aku suruh maju lagi kan? Umi! Angah, Umi! Cepat masuk, cepat! Angah! Tepi. Alung! Yana! Kak Long, ugut belakang. Ugut belakang dulu, ingat Allah. Yana! Yana makan apa sampai tercekik ni? Adik tak tahu. Ikuan bagi coklat je. Engkau ni lah. Yana. Kau hik, Long. Kau hik. Long, keluar, Long. Alung. Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Kau lepas ni kau jangan masukkan apa-apa dalam mulut dia, eh? Alung, adik macam susah nak bernafas ni, Long. Ya Allah. Cepat ikut. Mi, cepat, Mi.
Som? Terima kasih, Adik. Sama. Adik, cakap dengan ayah terima kasih juga sebab hantar Mak Som sampai ke sini ya. Tak ada apalah Mak Som. Dia kecil je. Memang Allah dah takdirkan yang ayah akan lalu ke rumah Mak Som kan? Alhamdulillah. Rezeki ayah dapat tolong Mak Som. Nanti kalau nak apa-apa call je ya. Asal tu? Benda kecil Kau kuasa apa? Bakso aku. Kau bawa motor kan? Hantar mak bakso. Weh. Halo. 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 Lebaran ini ku bersujud pada Ilahi. Tunggu sini. Assalamualaikum. Mak Su. Mak Su. Assalamualaikum. Mak Su. Kau nak apa? Mak Su. Pak Su mana Pak Su? Abi nak jumpa dia kejap je. Kau nak jumpa buat apa? Tak tahu ke ni malam-malam tak malu datang rumah orang? Pergi balik, dia tak ada. Mak Su, tolonglah Mak Su. Yana sakit sekarang ni, dia kat hospital. Awi nak pinjam duit untuk operation dia je. Dia tak boleh tunggu dah Mak Su. Masalah aku ke? Budak tu dah memang sakit, dah lah cacat. Doktor pun cakap kan, kalau bedah, peluang dia 50-50. Nak buat apa lagi? Sudah. Mak Su, tolonglah Mak Su. Bagi Yana peluang Mak Su. Nanti Awi ganti balik duit tu. Tolong Mak Su. Tak ada, aku cakap tak boleh. Pergi balik sekarang. Mak Su. Pergi dah. Mak Su. Mak Su. Jauh, jauh. Mak Su, Awi minta maaf Mak Su. Awi tak sengaja Mak Su. Keluar. Aku dah kata keluar. Awi minta maaf Mak Su. Keluar. Aku tak buat ni. Jom balik, jom balik. Weh. Kau saya, Bang. Bang, kau saya, Bang. Bang. Bang, kau saya, Bang. 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 Kau saya, Bang. Bangun, pergi balai. Pergi balai je. Bang, kau saya, Bang. Bang. Bang, kau jangan, Bang. Bang, tetap salah, Bang. 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 Datang tunjuk muka kat sini. Nak apa? Sairah, tolonglah. Tolong Kak Ngah, Sairah. Tarik balik tuduhan tu Kak Awi. Tolonglah kami. Ni, bukti CCTV dah ada. Dia masuk rumah secara paksa, dia cederakan saya. Saya ingat anak akak seorang je cacat, tak tahu pula akak ni buta. Buta ke? Tak nampak ni? Tangan saya berjahit tau. Awi tak sengaja. Tolonglah maafkan dia. Dia baru 19 tahun. Tolonglah maafkan dia. Tolong Sairah jangan rosakkan masa depan dia. Esok dah nak puasa. Dia dah janji dengan adik-adik dia nak pergi terawih. Kak Ngah, budak macam ni lah kita kena ajar dia. Akak nak tunggu apa? Nak tunggu sampai dia bunuh orang ke? Baru nak hukum dia? Macam tu? Apalah salahnya dia mengengkok sekejap? Bagi insaf. Tolong Kak Ngah. Tolong. Conyek tolong Kak Ngah. Tolong. Tolong Sairah merayu. Belum tak bersangkut. Tolonglah cari balik pembunuhan tu. Kali ni. Jangan lepas. Tolonglah Awi. Conyek. Saya cakap dia tak nak dengar. Tolonglah Kak Ngah ni. Tolonglah Kak Ngah. Kak keluarlah Kak. Saya dah tak boleh tengok muka Kak dah.
Ya Allah, tiada daya dan upaya melainkan pertolongan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah. Tolonglah anakku, ya Allah. Ahmad Syazwi bin Junaidi, mahkamah memutuskan kamu didapati bersalah. Dan dengan ini, kamu dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun. Ke hadapan anak kesayanganku Syazwi, Umi minta ampun nak. Umi jadi ibu yang gagal. Umi gagal lindungi Awi. Umi gagal keluarkan Awi dari situ. Dari kecil sampai besar, Umi tak putus-putus susahkan Awi. Awi tak pernah merasa hidup senang macam anak orang lain. Umi kerah kudrat Awi. Umi korbankan perasaan Awi demi adik-adik. Umi minta maaf sebab tak pernah berlaku adil pada Awi. Nota yang engkau tuliskan jadi warkah kenanganku, bukan hanya kata-kata, tapi nadi azimatku. Sempurnakan indah hari yang gelita dengan tangis cinta. Ku tatap warkanya mencari bahagia, lara atau sepi, semua yang ada dalam hati kita. Ingin ku merasakan sentuhan juga lembut sapaanmu dan terang atau kelam, kemuncaknya cinta. Mohon raih kau Ahmad Syazwi bin Junaidi. walau sementara. Awak dah diberitahu awak akan dibebaskan hari ini kan? Pahit yang aku lalui bukan untuk dikesali, takdir yang melanda milik Dia yang kuasa. Sempurnakan indah 2 tahun dah, Wi. 2 tahun mak kau ulang alik pergi penjara. Tapi kau tak nak pun jumpa dia. Weh, esok nak puasa dah, weh. Kau tak nak ke sambut Ramadan dengan diorang? Kau tak nak jumpa adik-adik kau? Aku ada urusan yang belum selesai. Aku tak boleh balik dulu. Kenapa pula tak boleh balik, weh? Urusan apa lagi? Umi rindu tahu kat kau. Aku dah janji dengan Yana nak belikan baju kurung yang ada kerawang tu. Kau carikan aku kerja boleh?
Mahal baju kurung. Kau ni dah kenapa, weh? Takkanlah sebab sepasang baju kurung. Dah 2 tahun, Di. Aku tak pegang janji. Aku rasa berdosa. Aku kena cari duit. Takkan nak balik tangan kosong. Sekurang-kurangnya aku dapat belikan adik aku tu baju raya. Kau tolong carikan kerja untuk aku, Inilah. Aku cuba tanya bengkel yang aku kerja ni. Mana tahu nak pakai orang. Nak lari mana? Nak lari mana? Masuk ah. Ni bilik aku. Bilik aku dia macam sepah sikit lah. Faham lah. Bilik bujang kan? Aku duduk sini dengan 2 orang member aku. Kau tak payah risaulah. Nanti kita bayar lebih lah bila baik. Kau bukan kacau diorang pun. Siapa ni? Syazwi. Member sekampung aku. Wait. Faizul, Hanif. Awin nak tumpang kat sini dulu. Aku nak tolong dia minta kerja kat bengkel Abaman. Abaman nak ke? Esok aku tanyalah. Bro, relax je. Buat macam Mas ni. Faizul tu memang macam tu. Susah sikit nak gaul dengan orang. Lama-lama okey lah tu. Cukup ke ni, Kak? Sampai sahur? Dah lebih dah ni. Kau masak lebih untuk seorang, bukannya 10 orang. Yelah kan? Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Dia nak minta maaf. Dia nak bawa dia balik lah tadi. Tapi dia tak nak. Kenapa dia tak nak balik? Dia tahu kan Maksum tunggu dia. Dia tahu. Tapi dia cakap dengan Hadi dia nak kerja dulu, Maksum. Hadi pun ikut je lah. Nanti dia hilangkan diri kan lagi susah. Betul tak? Yalah. Gemuruh petir membelah angkasa, menemaniku dalam sepiku. Tak pergi terawih ke? Mestilah pergi. Bos tutup bengkel hari ni suruh kita pergi terawih kan? Habis, kawan kau yang banduan tu pergi sekali. Kau mulut memang tak ada insurans kan? Tapi memang betul lah aku cakap kan. Tahun lepas nak dekat raya kau ambil cuti. Kau cakap nak teman mak kawan kau pergi penjara. Memang dia kan? Kalau betul pun kenapa? Aku dah minta duit kau ke nak jaga dia? Sekurang-kurangnya kawan aku yang banduan tu dia reti pergi terawih. Kau ni bocah suci tapi sesat jalan sampai tak jumpa masjid. Tak tahu malu ke? Hei. Masalah apa? Tak apalah. Kita orang okeylah saja bergurau. Betul tak, Faizul? Macam budak-budak. Kenapa dia? Kalau aku susahkan kau bagi tahu, aku boleh je duduk surau. Tak apalah, weh.
Biasalah. Saya tak tengah buat kerja last minute. Saya kena ikat elok lah tu. Lebaran ini ku bersujud pada ilahi. Alhamdulillah. Tunai juga aja saya untuk buat tahlil, bersedekah untuk jemaah makan malam ni. Terima kasihlah pakcik sebab tolong uruskan semuanya. Alhamdulillah. Rezeki kita sama-sama kita bersedekah. Amalan sedekah ni memang amalan mulia. Amalan yang dituntut ke atas semua umat Islam. Tapi sebenarnya sedekah yang paling baik bila kita utamakan keluarga kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedekahlah kepada orang-orang miskin dengan nilai 1 sedekah. Tapi sedekahkanlah kepada keluargamu dengan 2. 1 berbentuk sedekah dan 1 lagi penyambung silaturahim. Carilah adik-beradik yang susah. Tak kira lelaki ke perempuan yang kita tahu mereka memerlukan. Yang itulah yang kita mesti dahulukan sebelum kita bersedekah kepada orang luar. Sebenarnya kalau semua orang Islam utamakan sedekah pada keluarga, rasanya tak ada orang susah dalam dunia ni. Adik-beradik saling tolong-menolong, tak ada perasaan hasad dengki. Tak ungkit tanggungjawab orang itu, orang ini, siapa lebih, siapa kurang. Ketika cintamu menyentuh Aju. Aju antik. Aju. Tolong. Aju. Aju. Dia nak apa tu, Long? Masa paksa bawa berjalan, dia berkenan baju kurung ada kerawang tu, Umi. Harga boleh tahan mahal. Ya Allah. Kenapa ditunjuk? Kan adik dah teringin. Tak apalah, nanti Alun cari kerja, Alun belilah. Alun kena STPM tau ni. Fokus belajar. Asyik nak tolong Umi kerja je. Bila masa nak belajar? Alun dah janji dengan adik, Umi. Kesian adik tunggu. Dah 2 tahun adik tunggu. Nanti Alun beli ya. Kau memang tak ada pengalaman kerja sebelum ni kan? Ada. Pernah kerja sebagai pencuci pinggan dekat restoran kejap. Kerja kat store, tapi tak lama. Apa sebab kau berhenti? Tak tahan? Dia kerja tengah time tu belajar, abang. Sebab tu tak lama. Bukan kerja tetap kan? Jadi kau nak kerja tetap ke nak kerja sementara ni? Bagilah bantuan untuk kerja, bos. Esok ada barang hilang jangan komplain pula. Tak apalah, terima kasih bagi peluang interview ni. Saya cari tempat lain je lah. Bila kamu boleh start kerja? Esok boleh?
Hana! Ikuan! Hana! Ikuan, meh peluk Pak Su, meh. Meh, Ikuan, meh. Peluk Pak Su. Ni Pak Su lah, takkan tak ingat. Pak Su jahat. Pak Su biar lu masuk penjara. Pak Su jahat. Adik, jangan. Nanti disumbat kau dalam penjara juga. Kau nak ke? Hana. Ikuan. Tak baik buat Pak Su macam ni. Pak Su datang sini sebab Pak Su rindu tau. Ni. Pak Su dah buat hadiah. Pak Su jahat. Wan tak suka Pak Su. Hana. Hana pun tak suka. Abang ni kan, kalau balik je muka mesti masam. Nak kata baru lepas makan air asam. Belum puasa. Takkan tak puasa kot. Saya baru balik dari rumah Kak Ngah. Abang buat apa dekat sana? Abang ni kan, kalau tak cari bala, tak boleh ya. Kaki ni gatal aja kan? Saya nak jumpa anak-anak saudara saya. Dah 2 tahun tak jumpa. Tak boleh ke? Oh, habis tu dah puas lah ya? Ha? Berpeluk, sakan semua. Seronok. Dah lepas dah rindu dendam semua? Tak nak dia orang jumpa saya. Ikuan dan Hana nampak saya terus lari. Diorang cakap saya ni jahat. Sumbat alung diorang dalam penjara. Saya tak sangka langsung diorang sanggup cakap saya macam tu. Saya ni azankan yang ikamahkan Ikuan dan Hana tu masa diorang lahir tau. Masa tu Abang Junaidi langsung tak balik. Kan saya dah cakap dah. Diorang tu memang tak kenang pun budi abang. Lagipun bang, cuba abang fikir. Macam mana budak-budak besar macam tu boleh pandai cakap kurang ajar? Ni semua kerja mak diorang lah. Ya, Kak Ngah yang mengajar anak-anak dia cakap macam tu. Siapa lagi? Takkanlah. Abang ni janganlah naif sangat. Sampai bila nak kena tipu? Saya yakin budak-budak tu dah kena brainwash dengan mak diorang. Kau tak penat ke? Panas ni. Kita buka puasa nak? Kerja kita berat kot. Orang yang tinggalkan puasa sebab kerja berat wajib ganti. Kau nak ganti puasa ke? Kena ganti puasa? Setahu aku, orang yang datang bulan je kena ganti puasa. Kenalah. Rukhsah tinggalkan puasa sebab kerja berat ada 6 syarat. Antaranya, kerja tak boleh tangguh lepas Ramadan, tak boleh sambung malam. Dan payah puasa tu memang tak tertangguh. Lebih dari kebiasaan. Lah, ya ke? Aku ingatkan kalau kerja berat, dah tak payah puasa. Selama ni, ada je aku tak puasa kalau aku penat. Jadi, aku kena ganti puasa dah ni? Tak apalah. Sebelum ni kau tak tahu kan? Sekarang kau dah tahu, puasa. Kalau kau ada tinggal ke apa, gantilah. Dengarlah orang munafik tu cakap. Kalau dia tu betul, tak adalah sampai masuk penjara. Kau kalau mulut celupa sangat baik tak payah puasa tau. Kau apa hal? Kau apa hal? Adi. Lapar sebab tak sahur dah tu. Aku sahur. Bagus. Teruskan puasa. Dah pukul 3 dah. Di. Malam ni kau free tak? Aku free. Kau nak pergi mana? Tak payahlah ikut. Kau tu tak matang lagi. Nak bawa ke dia ni? Tak payah, jahanam hidup budak ni nanti. Cil. Kesian member seorang-seorang kat rumah. Tak luak pula dia ikut. Kau nak pergi mana? Aku nak ikut. Ada makan-makan? Betul ni nak pergi. Tempat best apa? Aku ingatkan nak meronda ke. Ini tak. Cuci jamal masjid.
Best apa? Dapat pahala kot. Tapi aku tak faham lah. Islam kan titik beratkan pasal kebersihan. Ini tak. Yang datang pun serupa macam tak ada adab. Sampah buang dalam sinki. Lubang jamban tak reti nak flush. Chill lah. Bersangka baik. Diorang terlupa kot. Tak sengaja lah tu. Tapi betul lah apa yang Nek cakap tu. Islam ajar kita suruh jaga adab, jaga akhlak. Tapi kita yang Muslim ni benda kecil tu pun asyik terlepas pandang. Kan? Lepas ni, kalau korang cakap lagi tempat best, sumpah aku tak nak ikut. Nah. Nak pergi tandas. Aku baru lepas cuci tu. Chill lah bro. Aku nak pergi tandas kak. Kau jangan muak boleh tak? Kau nak dapat pahala. Siapa nak buat? Bersih betul Rajin kau buat kerja malam-malam. Siang saya kerja pakcik. Malam je saya ada masa untuk kumpul pahala lebih. Umi tahu anak Umi kuat. Walaupun hidup kita susah, Alung tak pernah putus asa. Loh, hanya Allah dapat balas pengorbanan Alung pada Umi, pada adik-adik. Walaupun orang salahkan Alung, Umi percaya anak Umi bukan macam yang orang cakap. Alung takkan gampangkan cederakan orang, kan Loh? Alung takkan buat macam tu pada maksud kan? Azimatku sempurnakan indah hari yang gelita dengan tangis cinta ku tatap warganya mencari bahagia. Lara atau sepi, semua yang ada dalam hati kita. Ingin ku merasakan sentuhan juga lembut sapaanmu, dambaan bahagia terang atau kelam kemuncaknya di Lebaran ini ku bersujud pada Ilahi. Sama seperti waktu jika ini
cantik. Nak beli untuk awet ke? Tak adalah, untuk adik. Tapi tunggu gaji nantilah, bos. Tapi kalau nak pakai duit, boleh advance. Tapi kena isi borang dulu. Nanti balik office minta ke Adi. Tak apa, tunggu gaji nanti je. Dah, okey. Jom, tak pergi. Titipkan doa dan ampun kepadanya. Usahlah ayah bunda duka meraihkan tanpa diri ini, tanpa ananda yang jauh di mata. Syirah, saya ingat tak payahlah nak jumpa-jumpa, gaduh-gaduh macam ni. Bulan puasa ni. Mana datang tenang gawat nak serang orang kan? Abang jangan jadi bodoh tau. Takkan nak diamkan aja. Nak biarkan diri tu kena hina, suka? Syirah, dia orang tu budak-budak lagi. Belum panjang akal pun. Sebab belum panjang akal lah kena diajar. Takkan nak tunggu dia orang tu sampai belah orang dengan pisau macam Awi? Awak nak anak-anak saudara awak jadi penjenayah? Nak keluar ke tak ni? Lambat dah. Kang Ah! Kang Ah! Syirah, Nit. Apa terjik jerit? Masuklah. Ish. Ni, Kang Ah. Tak malu ke ajar anak-anak korang hajar dengan bapak saudara sendiri? Syirah cakap apa ni? Kak Angah tak pernah ajar pun anak buat macam tu. Kalau bukan akak, siapa lagi ya? Sampaikan Wan dengan Hana boleh korang hajar dengan Nit. Diorang cakap Nit jahat. Sebab apa? Sebab dialah abang diorang masuk penjara. Kak Angah tak pernah bagi tu anak-anak macam tu. Semua orang kampung bercakap. Semua orang tahu kenapa Awi masuk penjara. Bagus! Orang kampung sini yang bercakap. Memang salah dia. Sekarang ni, akak jaga mulut anak akak elok-elok. Jangan biadab dengan suami saya, ya? Hei! Engkau kalau datang sini bulan suci ni nak hina aku? Baik kau balik sebelum batal puasa aku. Ingat saya ingin sangat ke datang rumah akak ni? Tak ingin lah. Saya datang sebab nak tuntut keadilan pada suami saya. Engkau pun satu kan? Engkau dah tahu tiap kali engkau datang sini, bini kau meroyan. Buat apa kau datang sini? Buat apa? Meroyan? Nak tengok saya meroyan macam mana? Saya tunjukkan saya meroyan macam mana, kakak? Nak tengok saya meroyan saya, kakak? Balik! Balik sekarang. Kamu balik ni. Bawa isteri termulia kau ni balik dan jaga datang sini lagi. Saya minta maaf, Kak. Astagfirullahaladzim. Jatuh membasahi bumi, gemuruh petir. Kenapa ni? Selipar ni. Tadi saya masuk lambat. Tak sempat nak susun selipar ni. Tapi ni dah tersusun elok pula. Awi kot yang susun selipar ni. Awi? Ada seorang budak muda ni. Dah seminggu dah dia datang tolong. Rajin budaknya.
Bilik air dia bersihkan, lantai dia sapu, slipper dia susun. Alhamdulillah. Oh, yang selalu cuci tandas tu? Saya ada ternampak hari tu. Tapi tak sempat nak borak lah. Pakcik, ni tolong sampaikan pada dia boleh? Itu pun budak tu? Tak apa pakcik. Saya bagi sendiri Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak dah buka puasa belum? Abang peduli ke? Awak ni nak saya pujuk macam mana lagi? Saya ajak pergi masjid tarawih, awak tak nak. Saya nak belikan makan, awak tak nak. Saira, apa yang awak marahkan sangat dengan Kak Ngah tu? Cuba awak cakap dengan saya. Abang lupa ke? Masa arwah mak ayah abang masih ada, semuanya Kak Ngah. Balik-balik Kak Ngah. Awi itulah cucu dia yang paling bijak. Kak Ngah lah menantu dia yang paling taat. Suka nak banding-bandingkan saya dengan dia. Ya Allah, Saira. Dah berpuluh tahun dah. Mak ayah saya tu pun dah tak ada. Takkanlah sebab tu awak nak berdendam dengan Kak Ngah, dengan Awi. Saya tahulah. Dekat belakang saya, diorang seronok tengok saya kena marah. Kena pandang rendah dengan mak ayah abang. Tengoklah. Anak siapa yang hebat sekarang? Awi bekas banduan. Anak saya Marisa tak lama lagi jadi graduan. Encik. Nak encik. Yang kau keluar tu buat apa? Duduklah dalam kereta tu. Nak encik. Tahanlah sekejap. Tadi kat rumah tak nak kencing. Itulah, sibuk sangat nak ikut. Nak encik. Nak encik. Kau ni menyusahkanlah. Cik, saya cuci. Tak apa. Tak apa, saya tolong. Encik. Kak Ngah, tak malu ke ajar anak-anak kurang hajar dengan bapa saudara sendiri? Sampaikan Wan dengan Hana boleh kurang hajar dengan Nik. Diorang cakap Nik jahat. Sebab apa? Sebab dialah abang diorang masuk penjara. Sekarang ni, akak jaga mulut anak akak elok-elok. Jangan biadab dengan suami saya, ya? Umi. Ya, sayang. Hana minta maaf sangat-sangat. Hana tak sengaja. Sebabkan Hana, Umi yang kena marah dengan Mak Su semalam. Hana minta maaf sangat-sangat. Tak apalah. Bukan salah Hana. Umi yang salah. Umi tak pandai didik anak-anak Umi. Umi jangan cakap macam tu. Wan pun nak minta maaf juga. Wan janji Wan tak buat lagi. Wan minta ampun, Umi. Umi maafkan. Ya? Ya? Umi. Ya. Bila Alung nak balik? Nanti dah nak raya. Wan rindu Alung, Umi. Lah. Umi janji raya tahun ni Alung balik kan? Kenapa Alung tak balik lagi?
memang sengaja kan nak tunjuk baik depan bos. Tak ada sebab aku nak bodek, bos. Habis tu, kenapa sampai nak cuci kecil orang? Sebab aku teringat adik aku. Kenapa dengan adik kau? Adik aku pun OKU. Dulu masa dia kencing kat luar, tak ada orang nak tolong. Orang cakap adik kau tu cacat. Kurung je lah dekat rumah. Buat apa buat keluar? Menyusahkan orang. Bodoh. Siapa yang cakap tu? Manusia. Macam kau. Macam aku. Tuhan tu bagi kita otak, ada akal. Tapi tak kerti nak pakai. Nak buat macam mana kan? Tapi dia orang ni lupa. Adik aku tu pun manusia. Ada hati, ada perasaan. Dia pun nak keluar juga macam budak-budak lain. Lebaran ini ku bersujud pada Ilahi, ampunkanlah. Di Lebaran ini ku bersujud pada Ilahi. Abang ni, apalah lama sangat. Jemaah lain semua dah balik dah. Jom. Jap. Saya nak sedekah dekat budak yang kemas masjid ni. Jap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awi? Mam. Imam tahu tak budak Awi tu kerja kat mana? Dekat mana saya percaya dia? Kau main korang je. Tementanglah bos bayar gaji awal, kau minta cuti nak shopping. Habis? Yang kau ikut kenapa? Kau pun 2 kali 5 je. Oh. Tu, baju Melayu kat sana. Kejap. Aku nak cari baju untuk adik aku. Yana pernah minta dengan aku. Corak ada kerang-kerang macam ni lah. Adik kau yang okey tu? Jangan beli untuk Yana aja. Hana dengan Wan jangan lupa. Aku ingat. Bertuah lah member adik-adik ramai. Tak macam aku ni. Anak tunggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tak orang nama Ahmad Syazwi bin Junaidi kerja dekat sini? Cari Awi ke? Ya, saya, Cik Awi. Assalamualaikum, saya majikannya. Siapa ni? Saya bapa saudara. Oh, bapa saudara dia. Awi? Awi dia cuti separuh hari, Pakcik. Dia keluar dengan Hadi. Petang nanti baru balik. Oh, ya ke?
Tak apalah, kalau macam tu petang nanti saya datang balik. Boleh, boleh. Nak kami bagi tahu dekat Awi ke macam mana? Tak apa, petang nanti saya datang balik. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada bapa saudara rupanya. Tapi kesian. Anak saudara tumpang rumah orang. Kamu ni puasa ke tak? Puasa, bos? Kalau puasa, tutup mulut. Kau ni aku tengok beli baju untuk mak kau, adik-adik kau. Untung kau tak beli. Tak apa. Aku nak simpan sikit untuk duit raya adik-adik aku. Apa? Takkan untuk adik Untuk aku? Ada. Kau kan kawan baik aku. Kau yang paling banyak tolong aku. Alah kau ni. Aku gurau ke lah. Macam ada lah. Ni, dengan berkawan tak berkira. Yang berkira ni. Ni ya. Yang tinggi macam kat Weh, sisi. aku pula. Kepala jangan main. Pantang mak aku tau. Apa? Adik. Alun dah beli dah baju adik. Tahun ni, Alun balik beraya dengan adik. Nizul, sempat ke kerja ni siap sebelum raya ni? Sempat, bos. Ni Awi mana? Ha? Awi mana? Korang tahu tak dia tu perompak? Nyaris-nyaris nak bunuh mak saudara sendiri. Aku ni. Tak percaya? Aku tunjuk. Ni. Kena pisau. Boleh dia layan mak saudara dia macam ni? Yang bela dia daripada kecil. Tak sedang runtung kan? Apa lagi maksud tak puas hati dengan saya ni? Mengaku je lah. Kau dengan barang kau tu tak pernah berubah. Korang ni, ambil budak panah barang ni bekerja, besok-besok dibunuhnya tikam korang buat korang tahu. Kenapa? Takut? Aku tak takut lah. Siapa cakap? Ha? Aku yang humban kau masuk dalam penjara. Kalau dulu aku boleh buat, aku boleh buat lagi sekali, tahu tak? Aku sanggup nak masuk dalam tu! Tapi kali ini bukan tangan kau je, kepala kau aku pecahkan! Kau nak gila ke? Nak bunuh orang ni? Nampak kan dia nak buat apa? Dia nak serang lagi. Barat! Tak payah halang dia. Biar. Mari sini. Apa, Puan, sabar. Serius lah. Aku ingat dia tu lain. Aku ingat dia dah insaf. Kau kena tengok muka dia tadi. Muka dia psycho gila. Kau tahu tak? Mukanya macam nak bunuh orang. Tak nak aku duduk serumah dengan banduan tu. Esok-esok, dia toreh leher aku, mati katak aku kat rumah ni. Chill lah bro. Takkan Awi teruk tu kot. Dah sebulan dia duduk dengan kita. Okey je. Bro, orang macam tu okey sekejap je. Sampai barang dia bahaya, kau tahu tak? Spesies barang yang boleh bunuh orang. Kau faham tak? Kau tahu tak apa yang perempuan tu buat kat dia? Dekat keluarga dia, kau tahu tak? Dah. Tak payah nak bergaduh pasal aku. Kalau korang takut sangat, aku keluar je. Kau puas? Betul apa aku cakap? Kau halau je lah banduan ni keluar dari rumah ni. Kau ni buat melampau Sila. Weh, tak payah lah. Weh, dah malam dah. Lusa nak raya dah. Kau dah lupa ke? Kau dah lupa kau nak balik sama-sama dengan aku? Marisa baru sampai dari kampus yang tadi. Dia dah tidur. Kenapa abang balik lambat? Awak buat apa kat dia? Dia? Awi. Saya marah dia je. Bukan apa pun. Abang pun tahu apa dia buat kat saya dulu. Bukan pernah minta maaf. Awak cakap dia ugut awak. Dia minta duit ke awak. Dan dia acuh pisau dekat awak.
Tapi sebenarnya dia cuba buang pisau daripada tangan awak dan awak yang cuba cederakan anak saudara saya. Kan, Sairah? Entahlah. Saya pun ingat lupa. Stres malam tu. Apa yang jadi sebenarnya, Awi? Baru sekarang Pak Su nak tanya apa jadi. Baru sekarang Pak Su nak peduli apa jadi. 2 tahun Awi tunggu Pak Su tanya soalan tu. 2 tahun Pak Su. Awi dah jadi banduan pun. Malam tu Awi cari Pak Su sebab adik sakit. Awi nak pinjam duit. Mak Su yang ambil pisau tu. Awi cuma nak alang je. Awi tak ada niat, Pak Su. Ingat-ingat lupa? Sairah, anak saudara saya tu meringkuk dalam penjara 2 tahun tau, Sairah. 2 tahun! Awak cakap ingat-ingat lupa? Aku silap besar sebab percaya cakap manusia munafik macam ni. Last warning aku bagi, Sairah. Kalau kau tak bertaubat, kau tak minta maaf dengan keluarga aku takkan teragak-agak nak lepaskan kau. Abang sedar tak apa abang cakap? Saya sedar! Saya baru sedar. Awak tu yang tak sedar-sedar. Tolonglah. Tolong. Tolong sedar diri, Sairah. Abang. Abang. Oi! Kau ingat kau boleh tinggal aku? Ha? Jom lah balik kampung awal. Aku dah message bos lah. Bos kata okey. Ha? Jadilah. Malam ni aku tumpang tidur rumah ayah kau boleh? Apa hal tak boleh pula? Ha? Ayah aku dah lama tak jumpa kau. Kau je yang rajin lah yang dia borak. Kau borak lah sampai pagi. Ha? Alah, kau ni tak payahlah peduli apa yang Faizul cakap tu. Buat bodoh je. Bismillahirrahmanirrahim. Lebaran ini ku bersujud pada Ilahi. Faizul, ni nanti pergi kedai balang ambilkan spare part yang abang pesan tu itu. Baik, bos. Itulah ada mangkuk 2 orang ni. Yang tak ada kampung boleh kerja sampai last minute. Bos, Awi tertinggal baju raya adik-adik dia lah. Macam mana boleh tinggal?
Dia bekerja sebab nak beli baju raya adik-adik dia kot. Korang tahu tak alamat dia kat kampung? Surat apa ni? Ha? Surat? Ui, lama surat ni. Usuh teruk eh. Along! Umi! Umi! Along dah balik! Along dah balik! Along dah balik! Along! Sihat? Sihat. 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 Along! 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 Seperti waktu minta maaf. Along. Along tak ada salah. Along tak ada dosa dengan Umi. Umi yang salah. Along. Along. Umi rindu. Umi rindu. Umi rindu anak Umi ni. Umi rindu. Walaupun rindu ini. Rindu. Masuk. Masuk. Along the back. Masuk. Sihat ni? Sihat Along. Titipkan doa dan ampun kepadanya. Usahlah ayah bunda duka meraihkan tanpa diri ini, tanpa ananda yang jauh di mata. Maafkan aku. So, terima kasih banyak. Hantarkan baju raya adik aku. Ana. Lu minta maaf. Ana terlambat sikit ngah. Susun kata dengan linangan air mata dalam balutan kesedihan.
kan. Saya ajak makan ketupat tak nak. Nak juga makan mangga. Alah, duduk kat beranda ni, petang-petang hari macam ni. Kena pula angin sepa-sepa basah. Makan mangga lah yang sedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Saya. Awi. Pak Su minta maaf, weh. Pak Su tahu, weh. Tak ada apa yang boleh Pak Su cakap untuk kembalikan hormat dan kepercayaan pada Pak Su. Pak Su minta maaf, weh. Weh. Pak Su malu, weh. Sebabkan kamu menderita. Tak apa, Pak Su. Benda dah jadi. Tak boleh. Pak Su akan tebus segala dosa Pak Su sampai akhir hayat Pak Su. Pak Su akan bela nasib korang. Dan Pak Su janji, selagi Pak Su bernyawa, Pak Su akan jaga kamu adik-beradik. Nik, Kak Ngah tak pernah minta apa-apa daripada Nik. Cukuplah kita punya pertalian tak putus. Kak Ngah tak nak satu sen pun duit engkau, Nik. Kak Ngah, saya minta maaf, Kak Ngah. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya malu dengan apa yang saya dah buat. Saya minta maaf, Kak. Banyak dosa saya dekat Kak. Saya minta maaf, Kak. Jom kita balik, bang. Saira. Kak Ngah pun minta maaf. Saya minta maaf sangat-sangat, Kak. Saya banyak sangat buat salah kat Kak. Saya minta maaf, Kak. Kak Ngah pun minta maaf. Ni dah masuk. Ni, jom ni. Menyembahkan diri pada Yang Kuasa, bermaaf dan maafan di antara kita. Dek, saat baca surah Umi 2 tahun lepas, hancur luluh hati Alung. Sampai lunyai surah Umi Alung baca berulang kali. Sebab Alung tak percaya adik Alung dah pergi. Maafkan Alung sebab lambat belikan kurung kerawang adik. Hari ini Alung dah tunaikan janji.
syurgalah tempat kau di sana, Dik. Ketika cintamu menyentuh seluruh kalbu, baliknya terasa terkunci benci padamu. Oh, mengapa terjadi semua ini? Di mana perginya janji kita? Oh, bila rindu ku lukis namamu di hatiku yang sunyi dan pilu, untuk aku merasa ada kamu di sisiku. Di manakah letaknya cintamu terhukungku di cengkam bayangmu? Akankah bahagia ataupun merana? Apakah kesudahan fata morgana cinta? Tak ingin merana, tak ingin terus sengsara.